derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia saudara pengacara majlis, yang amat berhormat saudara Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang berhormat saudara Malik Kasim, Datuk saudara Malik Kasim, Esko Kerajaan Negeri, yang kita kasihi yang berhormat Komta, Ustaz Fauzi Al-Fadil, Ketua yang di-Pertua PAS Kawasan, seluruh kepimpinan PAS, kepimpinan DAP, kepimpinan Adil, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, seluruh penduduk-penduduk Teluk Kumbang dan di sekitarnya, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Salam sejahtera, Kong Hui Fat Chai, selamat Tahun Baru Cina. Yang berhormat Malik, kita tidak berucap pada malam ini. Barangkali pihak penganjur melihat kesentukan masa. InsyaAllah, beliau orang sini dan kita kenal beliau, seorang exco yang gigih, yang juga menjadi sasaran serangan UMNO. Kadang-kadang saya tengok dia, saya kesian. Pada malam ini, saya menerima beberapa SMS sejak kemarin, hari ini dan dalam perjalanan tadi. Di antaranya daripada SB, polis, minta saya tumpukan sedikit ucapan malam ini hal apa yang berlaku di Mesir, Tunisia dan juga di negara-negara Arab. Mereka kata, kami dengar selalu Bang Mat memang menggemari atau mengikuti perkembangan politik antarabangsa. Oleh itu, SMS yang saya terima termasuk daripada kawan-kawan daripada polis minta terangkan sedikit apa sebenarnya yang berlaku khasnya di Timur Tengah sekarang ini. Isu dalam negeri saya akan sentuh kalau ada masa dan sambung di Teluk Bahang nanti. Teluk Bahang nanti kita gomo kok sini je lah. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk memahami secara mudah, ada atau tidak tuan-tuan melihat di dunia ketiga, third world, dunia ketiga, dunia pertama ni dunia Eropah, dunia yang maju, negara maju termasuk first world. Bagi sebelah kita ini Singapura masuk dalam first world. Kemudian Jepun, first world. Korea, New Zealand. Ini negeri yang masuk dalam kategori dunia pertama. Yaitu pendapatan rakyatnya begitu tinggi. Misalnya pendapatan rakyat Singapura 3 kali ganda daripada pendapatan rakyat Malaysia. Begitulah juga simpanan reserve negara mereka begitu tinggi, dan negara-negara ini dipanggil first world, dunia pertama. Kita masuk dalam kumpulan dunia ketiga. Negara-negara Afrika termasuklah Malaysia. Dalam dunia ketiga ini ada atau tidak pertukaran pemerintah berlaku melalui pilihan raya? Ada kata?
saya pergi seimbas lalu. Tahun 70-an, para pelajar bangun tunjuk perasaan menentang pemerintahan diktator Tun Tanom Kitikachon di Thailand. Hampa tahu tak Tun Tanom Kitikachon ni? Yang apa kenal ni Baizura ya. Berpuluh rakyat meninggal dunia ditembak di jalan raya di Bangkok. Akhirnya kerajaan Tun Tanom Kitikachon tumbang dan berlakulah perubahan. Kemudiannya Thailand mendapat demokrasi, mendapat pilihan raya yang bebas dan media yang bebas. Kemudian pada tahun 1978, ribuan para pelajar keluar ke jalan raya di Tehran menentang kezaliman Shah yang dilindungi oleh Amerika dan tentera polis Sabak. Sabak ni satu polis risikan yang bertindak begitu zalim, terutama kepada pembangkang di Iran. Ribuan penentang-penentang Shah merengkok dalam penjara. Ribuan, ratusan ulama yang dipenjara. Dan termasuklah orang-orang yang terkenal dikejar dan dibunuh di luar negara seperti Dr. Ali Shariati. Dan ulama terkenal terpaksa dikeluarkan daripada Iran, Imam Khomeini. Rakyat keluar ke jalan raya menuntut demokrasi dan kebebasan. Pihak polis menembak lebih 4,000 para pelajar di atas jalan raya. Setelah para pelajar ditembak mati, jutaan rakyat keluar ke semua bandar jalan raya meminta Shah dijatuhkan dan mesti Shah kena pergi. Akhirnya hadirin sekalian, bila ribuan rakyat berkelimpangan di atas jalan raya mati, pasukan tentera udara Iran mula-mula menyokong rakyat, diikuti dengan pasukan tentera laut, diikuti dengan pasukan tentera darat. Yang paling akhir sekali dan tidak menyokong rakyat ialah polis. Polis mana pun di dunia ni macam tu. Ya, Bang Mak ni lama lah ni. Dan ketua-ketua mereka lari keluar negara. Apabila keadaan jadi begitu, berlakulah perubahan dan Syahiran cabut lagi keluar negara dan berlaku perubahan. Beberapa tahun kemudian, kita tahu bahawa Filipina diperintah oleh Marcos. Dia mempunyai isteri yang joli, kasut jumlah beribu-ribu. Contoh Imelda Marcos bulat-bulat diturut oleh Rosmah sekarang ini. Tunggu harilah kau. Hadirin sekalian, kasutnya jumlah ribuan pasang. Pembangkang hadirin sekalian bukan setakat ditangkap, ditahan di balai polis, di penjara, bahkan dibunuh Aquino yang dianggap sebagai ketua pembangkang. Dengan pembunuhan itu, rakyat bangun membela dan keluar ke jalan raya lebih 1,5 juta orang. Walaupun diisytihar perintah berkurung, mereka tak balik. Maka hadirin sekalian, polis dan tentera tidak lagi dapat membunuh rakyat. Akhirnya Marcos yang lari keluar negara, tumbanglah pemerintahan diktator, naiklah negara demokrasi di Indonesia dan di Filipina. Kemudian pada tahun 87 berlaku pula di Indonesia. Bila ada pilihan raya sah, parti Golkar akan menang.
Golkar pimpinan Soeharto. Parti ini hadirin sekalian disokong oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan juga Polri, Polis Indonesia. Bila ada pilihan raya, 400 kursi dipertandingkan. 100 kursi dilantik oleh Presiden. Menjadikan wakil rakyat mereka lebih kurang 500. Rakyat kena bertarung untuk 400 kursi. Sudah tentu payah untuk menang. Kerana 100 kursi telah di-reserve kepada ABRI, puak-puak bersenjata yang akan dilantik oleh Soeharto. Media dikontrol dengan begitu dahsyat. Pilihan raya hanyalah seremoni biasa. Parti lain tidak berpeluang memerintah Indonesia. Rakyat bangun di atas rasuah dan penyelewengan. Keluarga Soeharto memiliki harta lebih kurang 40 bilion US dollar. Anaknya Tutut, perempuan, dipanggil tanpa usaha tetap untung. Ini Tutut. Speaker Parlimennya Harmongko, hari-hari